Okey, Assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Nazim jual kereta. Hari ni saya nak review satu unit A35 tahun 2020 fully loaded guys. Recon unregistered. Stay tune guys. Okey, ini dia A35 sedan tahun 2020 fully loaded guys. Fully loaded Kereta sangat-sangat cantik. Ready stock, recon unregistered guys. Kereta ni belum diregister lagi. Korang boleh tengok. Kereta ni tak buat apa-apa lagi. Kita hanya bersihkan saja, cuci saja. Macam biasa, showroom saya di Bandar Baru Bangi, Section 10. Korang boleh datang. Set appointment satu hari awal untuk view kereta dan test drive guys. Tempat saya boleh test drive Okey, ni bahagian belakang dia. A35 AMG. Kereta ni sangat-sangat cantik guys. Datang dengan BSM. Okey, kereta ni datang dengan BSM. Nampak? Alright. Kat sini ada emblem Turbo 4matic. Kalau dah ada emblem Turbo 4matic, memang kereta ni padu lah guys. Alright, jom kita tengok dia punya saiz tayar dia. Dia datang dengan saiz tayar 235/40/18 guys. Alright. Tayar ni dah merekah Kita akan tukar tayar baru. Korang akan dapat tayar baru. Okey. Sama juga yang depan, nampak? Tayar dah merekah, nanti kita akan tukar tayar baru. Sebab kereta ni kita tak buat apa-apa lagi. Kita tak servis, kita tak touch up luar, tak touch up bahagian dalam. Macam mana datang daripada Jepun, macam tu lah kita akan tunjuk dekat customer. Bila customer dah setuju dengan kereta ni, loan dah approve, baru kita buat kereta ni. Okey, jom kita tengok bahagian dalam kereta ni apa yang ada. Alright. Okey, dia datang dengan interior two-tone. Interior dia two-tone merah dan hitam. Okey. Dia datang dengan electric seat, memory seat. Alright. Okey, dia datang dengan full leather seat Full leather seat, bucket seat. Korang boleh tengok dekat sini AMG. Seat original Dia datang dengan race mode. Dekat sini ada race mode. Okey. Bila kita tukar S Plus, memang tekan memang pergi Okey, kereta ni mileage dia baru 24,056 km sahaja guys. Dia datang dengan HUD meter. Nampak dekat depan tu. Okey. Kereta ni ada sunroof dia datang dengan sunroof. Alright, ada kamera 360. Kereta ni full full spec. Nampak? Ada kamera 360 kat sini. Okey. Ada sunroof. Alright, kita buka dia punya sunroof. Kita tunjuk. Okay, hari ni alhamdulillah cuaca baik, tak panas sangat. Okey, nampak dah buka dia punya sunroof Okey. Jom kita tengok bahagian seat belakang pula. Kita review simple-simple je. Okey, ni bahagian belakang dia. Kereta cantik. Korang boleh tengok. Okey. Kalau korang berminat dengan unit ni, korang boleh contact saya di 019-568-2692 guys. Kereta ni saya nak harga on the road NCD 55 RM 235. Siap warranty 6 tahun. 235,000 siap warranty 6 tahun, unlimited mileage dan juga open workshop. Warranty kita boleh claim, unlimited claim Okey. Lagi warranty kita kita boleh servis dekat mana-mana bengkel yang berdaftar, yang ada SSM. Alright. Kalau korang yang tak tahu apa ni NCD 55 tu apa? NCD 55 tu adalah insurans daripada kereta lama. Kita boleh pindahkan insurans tu masuk ke kereta baru ni lah. Jadi korang punya insurans jadi murah lah.
Contoh insurans tu harga 7,000 ataupun 8,000. Kalau korang ada NCD 55, lebih kurang korang akan dapat dalam 4,000, 3,000 lebih macam tu lah. Bila ada NCD 55. Banyak jimat kalau ada NCD 55. Kita boleh tarik daripada kereta lama. Yang penting kereta tu atas nama korang yang nak register kereta ni. Okey. Saya harap korang faham lah apa yang saya cakap. Okay, kalau korang berminat, korang boleh terus contact saya. Korang boleh komen dekat bawah. Kalau yang mana tak perasan yang saya ada sebut nombor, nanti saya akan letak lagi nombor dekat ruang komen nombor saya. Korang boleh call, korang boleh WhatsApp, tak ada masalah. Alright. Kita tengok dia punya engine. Okey, bahagian kalau kita nak buka bonnet dia, engine. Kita tarik ni Okey. Ni bahagian engine dia. Tengok. Kemas dia punya engine. Masih original, tak ada tukar apa-apa. Okey. Kereta insya-Allah sangat cantik. Korang boleh datang dekat showroom saya di Sinar Auto di Bandar Baru Bangi. Apa-apa Roger je saya. Jangan risau. Kereta memang padu lah. Tekan, confirm puas hati punya. Alright. Apa pun terima kasih yang mana dah support saya, yang dah beli kereta dengan saya. Saya harap korang berpuas hati dengan saya punya servis lah. Yang penting servis tu. Korang WhatsApp ke, korang call ke, insya-Allah saya akan angkat dan saya akan jawab. Walaupun korang dah beli kereta dengan saya takkan biarkan korang. Kita akan terus boleh berhubung. Alright, tak ada masalah. Okay. Terima kasih guys. Assalamualaikum.